Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar. Selamat datang ke siri kedua podcast Apresiasi Sastra, merungkai pemikiran, menghidupkan sastra. Dalam episod pertama, anda telah mengenali latar belakang dan perjalanan awal tokoh kita, iaitu Mansuri Salikun. Hari ini kita nak buka lembaran seterusnya, iaitu karya-karya beliau yang telah mewarnai dunia sastra Melayu. Bersama saya hari ini, panel jemputan yang cukup saya hormati, Cik Farah, peneliti sastra dan pembaca tega karya-karya Mansuri Salikun. Selamat datang Cik Farah. Terima kasih Cik Dura. Seronok sangat berada dalam episod yang memang dekat dengan hati saya. Sebab kita nak bercerita tentang karya-karya seorang penulis yang benar-benar meninggalkan kesan. Baik Farah, sebelum kita menyelam lebih dalam, boleh tak Farah ceritakan sedikit bagaimana sebenarnya dunia penulisan Mansuri Salikun ini berkembang? Sudah tentu Cik Dura, Mansuri Salikun ini bukan sahaja seorang penulis yang terus menghasilkan karya yang besar. Perjalanannya bertahap. Beliau mula menulis dalam cerpen yang ringkas dalam majalah tempatan, dan daripada situ pembaca mula kenal identiti penulisannya, iaitu santai, dekat dengan kehidupan harian, tetapi ada sentuhan renungan yang mendalam. Dan gaya penulisannya ini berkembang seiring dengan pengalaman hidup. Semakin matang beliau, semakin kompleks penceritaannya. Dan yang menariknya, walaupun gaya berubah, ada satu benda yang kekal, iaitu beliau jujur dalam penulisannya. Betul tu. Dan saya rasa itulah yang menyebabkan karya-karya beliau ini terasa hidup, sebab ada suara manusia dalam setiap naratif. Tepat. Karya beliau tidak memaksa pembaca, tetapi mengajak pembaca masuk ke dunia yang sangat realistik dan mudah dibayangkan. Baiklah, sekarang kita pergi kepada bahagian yang paling penting dalam perbicaraan kita pada hari ini, iaitu karya-karya Mansuri Salikun itu sendiri yang sering dibicarakan dan memberi impak kepada masyarakat. Cik Farah, boleh tak kongsikan beberapa karya utama beliau? Dengan senang hati, antara karya yang paling dikenali dan sering dibincangkan oleh pengkritik ialah yang pertama, Di Balik Pintu Rumah Kayu pada tahun 1978. Ini adalah karya awal beliau, iaitu kumpulan cerpen yang memaparkan kehidupan kampung. Apa yang menariknya ialah cara beliau menggambarkan kemiskinan, pergolakan keluarga dan juga perubahan sosial secara halus tetapi menyentuh hati. Cerpen-cerpen seperti ini banyak mengangkat suara rakyat biasa. Yang kedua adalah Wajah di Cermin Kota pada tahun 1983. Novel ini membawa kita masuk ke dalam dunia urban. Ia menceritakan seorang pemuda yang berdepan dengan kejutan budaya apabila melangkah masuk ke dalam kota. Kekuatan novel ini adalah dari segi perincian, iaitu kota itu terasa hidup, dan lebih menariknya lagi, wataknya seperti bercakap dengan pembaca. Karya yang ketiga pula ialah Setangkai Hujan di Jendela pada tahun 1987. Ini pula kumpulan puisi. Bahasa yang digunakan adalah lembut dan penuh dengan simbol alam. Banyak puisi dalam himpunan ini menggambarkan kesunyian, harapan dan juga pencarian tempat dalam dunia yang serba cepat berubah. Dan yang keempat adalah Jalan Pulang Seorang Lelaki pada tahun 1992. Novel psikologi yang mengisahkan watak utama yang cuba berdamai dengan kisah lalu. Buku ini dianggap lebih gelap berbanding dengan karya sebelumnya kerana memaparkan trauma dan juga pencarian diri. Wah, menarik sungguh. Bila dengar Cik Farah terangkan pun, saya dah rasa macam buka halaman novel tu satu persatu. Betul Cik Dura, setiap karya beliau seperti dunia kecil yang lengkap. Kita masuk dan kita tak keluar sebagai orang yang sama. Cik Farah, kalau kita bandingkan karya awal dan karya kemudian Mansuri Salikun ni, Farah rasa apa perbezaan yang paling ketara? Baiklah, perubahan yang paling jelas adalah kedalaman psikologi watak.
karya awal beliau banyak memerhati masyarakat dari luar, contohnya kehidupan kampung atau perubahan sosial. Tapi bila masuk era 80-an dan 90-an, beliau banyak memberi tumpuan kepada monolog dalaman dan juga konflik batin. Selain itu, penggunaan simbol juga semakin matang. Bukan lagi sekadar latar, tetapi menjadi alat untuk menggambarkan perasaan watak. Ya, saya juga perasan gaya bahasa yang digunakan semakin halus dan matang. Betul, tapi yang saya paling suka adalah walaupun berubah, karya beliau tetap mudah dibaca. Itu tak semua bakat yang penulis ada. Baik Farah, terima kasih kerana sudi menjadi panel jemputan kita pada hari ini. Terima kasih juga atas perkongsian yang sangat membuka mata. Kita dapat lihat bahawa karya-karya Mahsuri Salikuni bukan hanya teks atas kertas, tetapi sebuah perjalanan yang membesar dan matang bersama penulisnya. Buat para pendengar, teruskan mengikuti siri podcast kita kerana kita bukan sekadar membaca, tetapi kita sedang merungkai pemikiran, menghidupkan sastra. Siri kedua berakhir di sini, bersambung dalam siri ketiga bersama moderator seterusnya yang akan mengupas tema dan makna tersirat dalam karya tokoh ini. Terima kasih kerana mendengar dan sampai jumpa di episod seterusnya.